Hai semua, Ivan di sini dan hari ini saya dan kawan-kawan telah menyediakan cabaran yang sangat menyeronokkan untuk anda yang terakhir berhenti melompat menang $10,000. Jom kita mulakan. Jadi, bagaimana perasaan anda semua? Adakah anda letih? Adakah anda tidur dengan nyenyak? Kerana untuk cabaran ini anda memerlukan banyak tenaga. Saya bersedia 100%. Dan nama tengah saya ialah Jumping Jack. Nama tengah saya ialah backflip. Jadi idea sangat mudah, kita perlu melompat di trampolin dan melakukan cabaran. Dan saya adalah pengadil cabaran profesional anda untuk hari ini. Pemenangnya ialah orang yang mendapat mata paling banyak dan sudah tentu tidak berhenti melompat. Adakah anda semua bersedia untuk menang? Sudah tentu saya akan menang. Anda tiada idea tentang cabaran yang telah saya sediakan untuk anda? Ini tidak akan mudah. Baiklah, jadi apakah cabaran pertama? Mari kita mulakan. Tunggu semua, saya baru-baru ini mendapati dalam statistik saya bahawa 60% daripada anda tidak melanggan semasa menonton video ini. Wow, itu ramai orang. Bantu saya meningkatkan statistik tersebut. Jika anda belum melakukannya, klik butang langgan sekarang. Tekan butang di bawah. Dan pusingan pertama adalah bola elak. Yang terakhir berdiri akan menang. Anda jatuh, anda sudah kalah, anda tidak mendapat mata. Sekarang keluarkan stand. Ya Tuhan. Adakah anda bersedia, Mike? Buka mulut anda. Anda tidak akan pernah. Oh, ya Tuhan. Stanley menang. Saya menang. Mari kita beralih ke cabaran kedua. Maria, bolehkah anda jelaskan untuk apa belon ini? Pastinya anda mendapat satu cubaan untuk meletupkan belon, sama ada hukuman atau bonus. Oh, saya benar-benar mahukan bonus. Mari kita lontar. 3, 2, 1. Anda mendapat hukuman, anda memakai pakaian gorila berwarna-warni selama 5 minit. Satu lontaran untuk anda, Mike. Terima kasih, saya perlu melontar. Siapa yang saya dapat? Anda mendapat hukuman juga. Anda memakai pemberat selama 5 minit. Oh, tidak. Saya maksud hukuman, maksud saya bonus. Anda mendapat hukuman, anda perlu meletakkan ais di trampolin anda selama 5 minit. Apa? Tidak, ini tidak adil. Ivan, saya gembira anda sudah bermula. Tetapi belum lagi, kami perlu memberikan ais kepada Stanley. Adakah anda bersedia, Stan? Tidak. Dan 5 minit anda bermula sekarang. Ais. Lebih teruk daripada Lego. Saya perlukan ais, tolong, ia terlalu panas. Saya seperti 30 saat dan saya sudah letih dengan pemberat ini di kaki saya. Sangat susah untuk melompat. Lima minit sudah berlalu dan Stanley mendapat tolak satu mata kerana anda jatuh. Tidak adil, anda menipu, anda memberikan saya yang paling susah. Kenapa anda tidak melompat? Lompat! Saya sudah kalah. Cabaran seterusnya. Adakah anda semua penat? Tidak. Cabaran seterusnya sudah disediakan. Siapa pemain bola sepak kegemaran anda? Saya memang pilih Messi. Tapi korang, siapa pemain bola sepak kegemaran korang? Komen di bawah, ya. Untuk pusingan ini, anda semua akan melakukan lonjakan Ronaldo yang sangat gila. Anda mempunyai 3 cubaan untuk memukul bola. Adakah anda semua bersedia? Bermula dengan Ivan. 3, 2, 1. Nope. Ayuh, lebih lagi. Kerja bagus, Ivan. Anda mendapat mata. Sekarang giliran Mike. Cubaan pertama, 3, 2, 1. Cubaan pertama, mari kita mula. 2 orang sudah mendapat mata. Anda adalah yang tertinggi, jadi ia akan mudah untuk anda. Cubaan pertama, perhatikan. Ya, semua orang mendapat mata dalam pusingan ini. Cabaran ini dipanggil bulatan sempurna. Ambil ini untuk anda. Anda hanya mempunyai 1 cubaan. Tetapi ini sangat mudah kok. Apa yang ada dalam kotak itu? Dan ini sesuatu untuk membuatnya lebih sukar. Lego. Apa Lego? Ia akan menyakitkan. Ya,
Itulah poinnya. Kesakitan adalah ilusi. Adakah anda semua bersedia? Tidak. Ayo kawan-kawan, lukis bulatan. Siap, inilah bulatannya. Seterusnya Ivan, pergi lukis bulatan. Itu saja yang aku buat, guys. Ini sakit kaki saya. Berhenti dan mata pergi kepada Mike. Cukup adil, kawan-kawan. Ini kelihatan seperti kentang. Saya punya sempurna. Lihat ini. Baiklah, kawan-kawan, saya akan bersedia untuk pusingan seterusnya. Cabaran seterusnya adalah parkour. Anda mempunyai 3 percubaan untuk memasukkan bola keranjang ke dalam bakul. Sesiapa yang mendapat lebih banyak menang. Ayo, mulakan dengan Stanley. Semua yang memberi bola keranjang kepada Stanley, jangan berhenti melompat. Bola pertama, ayo, lebih pantas. Haha, kamu kalah kawan-kawan. Ayo, ini sangat mudah. Lihat, cuba pertama bro. Sekarang giliran Ivan. Saya ada tempat yang baik di sini kerana saya di tengah-tengah. Ya, Cuba kedua, ayo. saya akan buat 360. Cuba terakhir. Tidak, Anda mendapat 1 mata, sehingga kini Anda di hadapan. Sekarang giliran Mike. Ayo, ayo. Coba terakhir, ayo. Ya, 3, 2, 1. Ya, Mata tu saya punya. pusingan seterusnya. Adakah kamu berfikir untuk pergi? Tidak, tetapi kami sangat penat. Saya tak boleh buat ini lagi. Saya boleh tangani ini. Lagi tenaga, energi. Baiklah, masa untuk cabaran seterusnya. Dalam cabaran ini, anda ada 50 bola pingpong di atas dulang ini dan anda hanya ada 1 minit. Jadi, ia sepatutnya agak mudah dan sesiapa yang mempunyai paling banyak di akhir akan menang. Dan peraturan terakhir, anda tidak boleh berhenti melompat. Bermula dalam 3, 2, 1. Ayo, 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 ayo. Lompat lebih tinggi, Stanley, lebih tinggi. Lompat lebih tinggi, baiklah. Anda tidak melompat setinggi itu. Masa, semua berhenti. Saya ada 1 bola. Ayo. Saya dapat lebih banyak. Baiklah, saya rasa Mike menang pusingan ini. Markah untuk Mike. Ya. Adakah kamu ada idea mengapa kamu semua memakai kostum ini? Tidak, Kerana untuk memeriahkan suasana, saya buat cabaran trampolin istimewa. Anda perlu melompat dan melekatkan diri pada dinding setinggi yang boleh dan anda hanya ada 1 percubaan. Saya rasa panas dalam kostum ini, tolong saya. Saya rasa seperti Among Us. Untuk menentukan siapa pergi dahulu, mari main batu, kertas, gunting, tembak, batu, kertas, gunting, tembak. Anda dahulu. Baiklah, saya akan uji dan saya akan beritahu sama ada ia baik atau buruk. 3, 2, 1. Ini sangat buruk, hanya memaklumkan. Anda ada 150 mata kerja yang baik, Mike. Seterusnya ialah Ivan. Hei, batu, kertas, gunting. Tidak, Ivan. Kamu pergi sahaja. Sayang sekali kamu hanya dapat 140 cm. Bola saya terlepas. Kerja yang baik, anakku. Bagaimana anda suka cabaran trampolin saya? Ia teruk. Berapa mata saya dapat? Anda dapat 140. Apa? Saya dapat 160. Tidak, 140. Thousands of tears later. Sebenarnya, ia 160. Ya! Stan, giliran kau. Ada strategi tak, Stan? Tidak. 190, Stan. Kamu menang. Kau menang, tapi berbaloi ke? Adakah kamu okey? Kamu menang, kawan-kawan. Itu sangat menyeronokkan. Mari kembali ke trampolin besar.
Oh Maria, saya tak boleh buat ini lagi. Saya akan buat ini selama 2 jam berturut-turut. Kawan-kawan, masa untuk kita berehat dan minum-minum. Adakah itu aiskrim? Kamu kena makan aiskrim ini sambil melompat di atas trampolin. Ya, berikan. Siapa yang makan paling banyak dalam 2 minit menang? Ayuh, 3, 2, 1. Dan saya akan pastikan kamu melompat. Cabaran terbaik setakat ini. Lompat lebih tinggi. Lebih tinggi. Kamu juga. Kamu semua melompat. Ayuh, sayang sekali. Ayuh, lompat, lompat, lompat. Berhenti. Ayuh. Sedap rasanya. Aiskrim ini sangat sedap tapi otak saya jadi beku, sakit. 10 saat. Ayuh. 3, 2, 1. Tunjukkan saya hasil kamu, jangan makan. Baiklah ya Tuhan, ayuh Stan. Mike Ivan Stanley, nampaknya Ivan makan paling banyak. Ya. Mari kita pergi. Dan pemenangnya ialah, sebenarnya masanya untuk beri Mike dan Ivan makan, jadi kamu semua belum dapat duit lagi. Saya menang derby kan? Kamu kalah. Kamu dapat cabaran mini lain untuk menentukan siapa pemenang sebenar. Kamu masing-masing kena lekatkan pita sejauh mungkin. Ayuh, Ivan, pergi. 3, 2, 1. Giliran kamu. Itu agak tinggi. Saya tak rasa saya boleh melompat setinggi itu. Ini dia 3, 2, 1 mula. Dan pemenangnya adalah Mike. Ya, saya menang beg penuh duit. Beri saya. Kawan-kawan, walaupun saya kalah, sila langgan saluran ini supaya tidak terlepas video hebat lain. Selamat tinggal semua. Ya,